Siapakah dia pemimpin perjuang kemerdekaan United Malay National yang ditangkap, dipenjara atau dibuang negara oleh British? Zero, nil, zero, kosong. Tak ada sesiapa. Mereka semuanya alat British. Jadi tak payah. Tak perlu kita kaji itu. Tak ada siapa pun. Tak ada siapa. At least Sukarno ditangkap, dipenjara oleh Belanda. Lain-lain pun. United Malay National tak ada. Tidak ada sesiapa. Anggota Parlemen Malaides mempertanyakan patung Tugu Negara Malaides, yang katanya, hidung pada patung tersebut, bukan seperti orang Malaides, melainkan lebih mirip dengan orang Eropa. Sebenarnya bukan hanya anggota Parlemen Malaides yang mempertanyakan Tugu Negara yang katanya simbol kemerdekaan negara Malaides. Sebelumnya ada juga aktivis di negara Malaides yang juga mempertanyakan, adakah pahlawan dari Malaides yang ditawan oleh penjajah seperti Indonesia, dengan yang ia jadikan contohnya adalah Sukarno. Kalau nak membina mengubah suai bangunan-bangunan ada nilai sejarah, kenapa tidak dimasukkan Tugu Negara? Tugu Negara, simbol kemerdekaan negara kita. Kerana di sana kalau kita lihat, patung yang memegang bendera itu adalah wira negara kita lah, simbol. Tetapi kalau tengok mukanya hidung mancung, macam orang Eropah. Kenapa tak ditukar kepada saiz yang lebih pendek-pendek macam orang Asia, orang Malaysia? Muka, hidung pun tak mancung sangat macam saya kan. Itu macam kita berdewa-dewakan pejuang-pejuang daripada Eropah yang pernah menjajah kita. Jadi saya cadangkan akan datang kalau nak buat ubah suai. Orang selalu kata sejarah ini ditulis oleh yang menang. Saya tak bersetuju. Sejarah ini ditulis oleh orang yang menulis sejarah. Jadi kerana itu kita tak betul. Tak, bukan tak setuju. Kalau you tak menulis sejarah, you tak menulis sejarah. Jadi kerana itu kita wajib menulis sejarah yang kita punya perspektif. Jadi kerana itu ketika contoh terbaik sekali lah. Tadi katakan siapa nasionalis British sama ada dia Anglophile. Hanya satu pertanyaan saja akan menyatakan apakah United Malay National. Siapakah dia pemimpin perjuang kemerdekaan United Malay National yang ditangkap, dipenjara atau dibuang negara oleh British? Zero, nil, zero, kosong. Tak ada sesiapa. Mereka semuanya alat British. Jadi tak payah. Tak perlu kita kaji itu. Tak ada siapa pun. Tak ada siapa. At least Sukarno ditangkap, dipenjara oleh Belanda. Lain-lain pun. United Malay National tak ada. Tidak ada sesiapa. Malah mereka menangkap perjuangan Civil War itu adalah Parti UMNO ini, dia ini bukannya berjuang untuk melawan British. Dia berjuang melawan orang yang melawan British. Itu dia perjuangan UMNO. Masyarakat Malaides sebenarnya menyadarinya, namun mereka diam seribu bahasa, lantaran pemerintah kerajaan Malaides sejak dari dulu tidak ada yang mempermasalahkan atau mempertanyakannya. Sehingga masyarakatnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan sebelumnya juga, ada seorang pakar sejarah dari negara Malaides, yang memuat kebenaran sejarah kemerdekaan Malaides, yang bahwa negara Malaides dahulu tidak pernah dijajah. Dia dimerdekakan daripada Sultan. Melaya bukan tanah jajahan British. Itu Tengku punya temberang saja. Mau angkat UMNO selama-lamanya. Orang tahu kah? Melaya itu bukan jajahan British. Melaya itu naungan British. Macam Brunei. Jadi bila kau di bawah naungan British, bila masa kau merdeka? Kau merdeka dari siapa? Itu temberang. Temberang UMNO. Supaya UMNO itu dilihat oleh semua orang di Malaysia ini sebagai pembebas daripada penjajahan. Siapa jajah kau? Federated Malay States. Macam Selangor, Perak, Pahang. Federated Malay States. Dia ada residen. Tapi Sultan masih berkuasa. Unfederated Malay States. Macam Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Dia ada British advisor. Tapi Sultan masih berkuasa. So, bila dia cakap, dia terlepas dari penjajahan. Siapa menjajah kau? Dia dah. Lepas itu dia bilang, dia merdeka. Dia laung 7 kali. Merdeka. Kau merdeka dari siapa? Kalau kau tidak dijajah. Arti dia, Melayu di Melaya itu, kan dia jadi bodoh oleh orang politik, di mana mereka bilang, dia merdekakan daripada British. Yang sebenarnya, dia dimerdekakan daripada Sultan. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sultan sign. Arti dia, saya serah ni kuasa kepada Kerajaan Persekutuan. Jadi Sultan itu semua jadi constitutional monarch. Jadi siapa penipu besar orang? Bukankah Tengku Abdul Rahman? Bapa kemerdekaan Malaysia.
Astaga. Ibu kita di situ sebenarnya tentang apa? Tentang sejarah British. Bukan sejarah kita, ini sejarah British. Dia cerita tentang aktiviti-aktiviti sebagai kerajaan. British bukan kerajaan di sini, British pencuri. Dia datang untuk curi. Dia hanya mentadbir untuk melaksanakan cukai, untuk pungut cukai. Dia bina sekolah. Untuk apa bina sekolah? Untuk pastikan ada yang boleh jadi pion-pion, boleh jadi kerani, boleh jadi pegawai dia. Dia bina hospital. Untuk apa bina hospital? Supaya pegawai British boleh dirawat, tak kena penyakit. Supaya buruh-buruh itu sihat untuk boleh dieksploitasi. Itu saja. Sejarah negara kita. Supaya kita dapat lihat yang pakai macam British, makan macam British, hidup dengan British, itu bukan pejuang, itu petualang. Mari kita kenal sejarah kita. Maafkan saya tuan-tuan. Mari kita berfikir malam ini supaya kita tidak ditipu sepanjang zaman. Dan apabila kita merdeka, kita bina sebuah tugu peringatan untuk menunjukkan itulah orang yang berjuang, dan yang musuhlah yang mati di bawah. Tengok hidup mereka. Tengok hidup mereka sama tak hidup kita? Hidup mereka tak sama kita. Hidup mereka panjang, hidup kita tak panjang, tuan-tuan. Yang pegang kemerdekaan itu hidup panjang. Tengok nama mereka, siapakah yang berjuang di dindingnya, tuan-tuan. Nama di dinding tugu kemerdekaan kita. Tengok satu persatu. Ada nama kilau sini? Supaya kita dapat lihat yang benar itu benar. Dan sebagaimana sebut tadi, oleh kerana kita merdeka bukan kerana kita berjuang, kerana kita dianugerahkan sebab Menteri Jajahan British mengatakan kita akan serahkan kemerdekaan kepada proksi kita. Dan mereka bukan berjuang. Mereka diberikan hadiah kemerdekaan. Yang berjuang orang lain. Dan oleh kerana mereka tidak berjuang, syarat kemerdekaan pertama ialah common law sebagai undang-undang tertinggi. Kamu nak merdeka atau tidak? Nak merdeka, sign. Semua wakilnya sign. Dan pernah juga ada warganet Malaides yang mempertanyakan, mengapa ketika perayaan Hari Kemerdekaan, pahlawan yang ditampilkan hanya itu-itu saja. Tidak ada tokoh pahlawan lain yang ditampilkan di Hari Kemerdekaan Malaides. Boleh tak untuk Hari Merdeka dan Hari Malaysia tahun depan dan tahun-tahun seterusnya kita angkat tokoh merdeka negara yang lain? Takkanlah setiap tahun orang yang sama. Balik-balik video Tunku laungkan slogan merdeka. Balik-balik wajah Tunku saja yang terpampang pada poster merata tempat. Tunku ni bukan satu-satunya pejuang kemerdekaan negara. Pada saya, dia ni hanya pelengkap kemerdekaan sahaja. Dia muncul pun di hujung-hujung tamatnya penguasaan penjajah Inggeris di seluruh dunia. Takkanlah hanya disebabkan dia jadi Perdana Menteri Malaysia pertama, maka kita rasa dialah satu-satunya insan paling kuat perjuangkan kemerdekaan negara. Siap bagi gelaran bapa kemerdekaan lagi tu. Tak ada individu di negara ini yang boleh mendapat gelaran bapa kemerdekaan kerana pejuang kemerdekaan itu ramai. Gelaran yang sebetulnya ialah bapa-bapa dan ibu-ibu kemerdekaan. Barulah tepat. Kita dapat simpulkan, sebenarnya negara Malaides ingin memposisikan dirinya sebagai negara yang merdeka karena perjuangan, namun tak ada pahlawan perjuangan yang benar-benar berjuang, yang gugur dalam peperangan atau sebagainya. Tokoh pejuang yang benar-benar berjuang melawan para penjajah, malah dianggap pengkhianat dan ditahan, serta dianggap sebagai pemberontak. Dari situ pun terlihat cara-cara mereka dalam menemukan jati dirinya. Namun sejarah tidak bisa ditulis atau diceritakan dengan rekayasa, apalagi jika dongeng dijadikan sebagai fakta. Fakta sejarah tidak bisa diubah-ubah sesuka hati, karena peristiwa yang telah terjadi tidak bisa diulang, yang persis sama seperti yang mereka inginkan. Penulisan dan interpretasi sejarah dapat dan seringkali direkayasa atau didistorsi melalui berbagai cara oleh para profesor-profesor Malaides, serta para petinggi-petinggi kerajaan negeri Malaides itu sendiri, seperti memanipulasi narasi untuk kepentingan politik, mengabaikan sudut pandang pihak lain, atau bahkan menciptakan mitos. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari sejarah secara kritis dan mencermati berbagai sumber, agar mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Namun masyarakat Malaides sepertinya tidak ada yang memiliki pemikiran kritis terhadap sejarah negaranya, yang benar-benar ingin mengungkap sebuah kebenaran tanpa harus membawa-bawa status perkauman, agama, dan sebagainya. Jika demikian, hal itu akan menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.